Hai and assalamualaikum korang. So sekarang ni pukul 9 malam. Kita orang fashion time hari ni. Macam bodoh kan. Tapi kau punya tak takut lah. Jadi macam scam. So kita orang akan buat dorayaki pakai mask. Jom. Mata saya bengkak. Dia tak lapar tapi dia nak makan. Let's go. Bukan dia cakap tadi dia lapar. Ayah dah tidur, so kita kena cakap slow-slow. Yang korang kena ada ialah honey, baking powder, gula, susu segar, tak kisah brand apa-apa pun, and tepung gandum. Korang kena guna 2 biji telur. Tapi kalau korang tak ada 2 biji telur, korang beli dulu, okey? Kan guna ke tak? Tak nak. Dorayaki lah. Ada sudu situ. Test ni. Saya nak try satu tangan. Jangan sampai kulit ni masuk. Profesional. Lepas tu masukkan gula 3 sudu. Sekarang korang nak masukkan berapa? Oh, korang kena guna essence vanilla, okey? Lupa. Essence vanilla tu buat apa? Telur. Untuk hilangkan bau telur. Dia kecil je. Saya nak ni. Boleh? Boleh. Yeay. Tapi sudu tu kecil sangat lah kakak. Aku tuangkan sudu dia keluar kat bawah. Dah tu cukup tu. Sabar. Lepas tu kita masukkan 1 tablespoon honey. Ya, itu sebab dia tak guna benda tu. Macam ni. Lepas tu kita masukkan baking soda. Baking powder. Asyik terasa baking soda je. Baking powder. Apa beza baking soda dengan baking powder? Tak tahu lah, nanti saya baca. 3 hingga 4 sudu susu ni. Korang jangan lupa tak garam. Kalau kau buat macam ni je, mesti orang ingat kau ada mesin. So kita masukkan tepung gandum. Tepung gandum ni korang agak-agak je sampai dia punya adunan tu dah jadi macam adunan pancake. Dia sama je sebenarnya. Dorayaki makan Doraemon pancake. Bukan dia makan Doraemon tak makan pancake. Janganlah kacau laju-laju. Apa kalau macam tu? Kaut-kautlah sikit dulu. Nanti terbang lah dia punya tu. Apa? Dengan muka hitam. Kita dah lupa dah muka macam hitam. Larang ni masuk ke buat aktiviti malam. Malam lah baru saya pun nak buat semua benda. Lepas tu malam baru kita orang aktif. Kita memang macam tu, kita orang aktif waktu malam. Tunggu Aisyah siap goreng, pasti kita goreng. Pasi goreng. Macam mana? Dorayaki dia guna hijau makan dengan Nutella. Tapi kalau korang tak ada Nutella, korang nak makan dengan kaya pun boleh. Tapi I like Nutella. So dia beli Nutella. Saya jadi speed mat semalam. Nutella ke Polaroid? Polaroid tak boleh. Itu instant. Biarlah, kau apa kau asyik hina aku pergi parata instant? Dah. Biarlah. Ni kan nak buat video ni. Besar je pintu. Ija ni suka judge orang. Taklah kau apa Tak apalah, Aisyah makan parata instant ke, makan Maggi kan ke. sebab tu. Aisyah panas tak boleh? Dah panas dah cukup pegang, mesti sakit. Bagus tu butter ni cepat cair. Kan ni Dah, planta. benda tu panas. Ini margarin ni. Oh, margarine guys. Butter yang dalam bekas. Dalam bekas tau. Terima kasih Mother's Choice sebab sponsor video ni. Kau dadah lah kau. Baik je. Apa ada makanan kau belah? Yelah. Korang jangan risau, kamera ni tak dekat sangat pun dengan dapur ni. So sebab dia zoom, so dia nampak dekat. So kita tunggu dia ada buat. Alah, korang tak nampak pun. Penat aku tunjuk, aku tuang benda ni, korang tak nampak. Tunggu dia dah ada bubble-bubble, lepas tu korang terbalikkan dia. Senang je. Sebab Ija daripada hari tu nak makan. Tapi dia pun dah sebut kamera. Ija daripada hari tu nak masak, tapi dia lupa. Bukan lupa, macam malas. Tapi dia baru rajin apa benda kamera ni, kau tengok. Okay, so sekarang ni baru dia rajin nak buat. Dia nak masak tapi dia tak tahu dia nak buat video. Entahlah, aku pun tak faham lah apa yang aku cakap hari ni.
dah siap dah. Kalau korang ikut macam bancuhan dia tadi, korang akan dapat 4 pieces macam ni. Lepas tu kita sapu Nutella. Korang jangan buka ni guna jari. Benda ni tajam. Dia buka itu tangan je luka. Kalau tarik boleh. Jangan celup jari, okey? Nanti tangan korang luka. Sakit tau. So, kita flipkan. So, bawah dia akan jadi macam ni tau. Korang ambil yang bawah. Nampak bawah dengan bawah. Korang sapu Nutella. Inilah Doraemon makan. Kalau korang nak makan macam Doraemon, korang masak lah dorayaki. Doraemon. Oh, tengok Doraemon makan kat mana? Doraemon punya makanan lah dorayaki. Ibu tak tahu ke Doraemon makan dorayaki? Ibu tengok Doraemon pun tidak. Itulah ibu. Awak cakap macam awak pun tengok Doraemon makan. Dia je tengok lah Doraemon makan. Doraemon tu kan kartun. Ya, je tengok kat TV dia makan. Dorayaki ni dulu dia ada jual lah. Dia tak ingat brand roti apa, tapi diorang ada jual dorayaki. Jadi dia selalu kat beli, sedap. Ada. Nampak tu. Alah, yang lagi satu ni dia kecil tau. Ni kecil, ni besar. Hangus sikit. Sebab je main phone tadi. Oh. Tapi sedap. Kriuk-kriuk je yang hangus ni. Ni Kenapa dia macam sebab warna koko cantik gila? sebab tak cukup semut. Ni sebab tak cukup tu bancuhan dia. Boleh makan ke? Makan lah je, suruh kau rasa. Sedap ke? Dia dia punya tekstur sama macam dorayaki. So Aisyah pernah rasa dorayaki kat Giant macam beli. Tapi ada satu macam kurang something. Garam ke? Garam. Aisyah rasa kurang mahal ni. Dia nak makan ni. Dia je rasa pula. Aisyah cakap kalau kau tambah milk lagi dengan garam sikit lagi. Tambah milk lagi kot. Kan? Tak ada kecil kering kan? So kalau korang buat, korang tambah susu lagi sikit. Dengan garam. Dengan garam. Dan Tak apa kalau korang guna butter, so tak ada kering. So dia nak guna butter. memanglah. Dia kena moisture. I don't like butter. So korang tu je video untuk hari ni. Jangan lupa like, comment and subscribe. So kalau korang buat dorayaki, korang mention je ke Instagram. Okay, bye.